warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita pada malam ini di kawasan Universiti Sultan Azlan Shah. Kami akan buat social eksperimen dan kita akan buat social eksperimen apa? Kerja mahasiswa. Okey, jom. Okey, jom. Sikit boleh? Untuk social eksperimen. Nama apa? Nama Ibn Engineering di Teknologi. Sem apa? Sem yang ke-6. Kos? Kosnya dari Islam. Nak tanya sikit boleh? Boleh. Jika awak berkumpul satu musibah besar, adakah awak misalnya takdir ataupun percaya dengan kata dari Allah? Kalau saya percaya bahawa ianya daripada Tuhan. Terima kasih. Orang yang kedua. Okey, jom. Akak, boleh tanya sikit? Siapa? Saya tanya sikit je, boleh ke? Boleh. Mengganggu ke? Tak. Okay. Nama akak apa? Zulaika. Umur? 24. Student sini? Ya, student sini. Oh, kos apa? Counselling. Oh, counselling. Saya tanya sikit Ya. Soalan tak susah pun. Okey. Soalan dia, kalau akak rasa ada doa akak yang tak dimabulkan lagi, akak rasa Allah tu ada yang plan terbaik tak untuk akak? Ya. Kalau doa saya tak dimakbulkan lagi, mungkin itu bukan masanya, ataupun itu bukan yang terbaik untuk saya lah. Mungkin saya rasa benda tu terbaik untuk saya, tapi dia lebih mengetahui kan. So ya. Okey, itu je. Okey. Terima kasih. Next, jom kita terjah. Assalamualaikum, Kak. Kalau nak tanya boleh ke? Boleh. Sebelum tu saya nak tanya, Okey. nama, Sam dan kos apa? Nama saya Ainul Alia binti Syafahmi. Saya Sam last, Sam 6. Saya kos Islamic Studies. Soalan saya, kalau semua orang tinggalkan awak, adakah awak rasa tenang kerana awak yakin Allah bersama awak? Okey. Berat soalan ni. Okey. Jawapan dia, bagi saya setiap apa yang berlaku itu pasti ada sebab dan hikmah. Kadang-kadang bila orang yang tinggalkan kita, mungkin sebab sama ada kita dengan dia ada ketidakserasian antara satu sama lain, dan boleh jadi Allah akan menggantikan dia dengan yang lebih baik untuk kita. Okay, terima kasih atas jawapan yang diberikan. Sangatlah syahdu ya. Okey Kak, terima kasih. Dek, busy tak? Nak tanya sikit boleh? Boleh. Untuk social eksperimen. Okay. Nama apa? Nama saya Wan Ahmad Abdul Bari. Sem berapa? Sem 2. Kos? Kos Kuang Islam. Okey, nak tanya sikit boleh? Sekiranya ditimpa musibah besar, adakah percaya takdir ataupun ianya datang daripada Allah? Tak apa, jawab je randomnya. Percaya kepada Allah. Datang daripada Allah. Oh, okey. Terima kasih. Okay. Awak nak tanya something boleh? Sebab kita orang tengah buat social eksperimen. Nama apa? Siti Zubaidah. Sem berapa? Sem 6 sekarang ni, sem last. Kos? Kos counselling. Nak tanya boleh? Boleh? Okey, soalan dia, adakah awak rasa lebih tenang bergantung sepenuhnya kepada Allah ataupun bergantung kepada manusia? Of course lah, lebih tenang bergantung pada Allah berbanding manusia. Sebab macam kita tahu Allah yang hadirkan ujian tu pada kita, dan masa sama Allah juga lah yang menyembuhkan. Dengan manusia, kita just boleh cerita je dan dia pun just boleh faham, dia dengar saja tanpa ada penyelesaian. So semuanya dari Allah lah. So lebih tenang dengan Allah. Terima kasih. Sama. Seterusnya,
Jom kita terjah kepada orang seterusnya. Assalamualaikum Kak, maaf mengganggu. Sebelum tu, boleh ke nak pinjam masa sekejap? Boleh. Nama Kak siapa yang cantik molek? Oh, nama saya Nur Sumain Nadira. Oh, kos apa? Kos syariah. Dalam sem berapa tu? Sem 3 baru. Oh, sem 3 baru. Okey. Soalan saya, apabila anda dah berjaya nanti, adakah anda rasa hasil usaha anda ataupun daripada pemberian Allah? Oh, kalau saya berjaya nanti semestinya pada Allah lah. Kita sebagai hamba ni kata memang kita patutlah berusaha dan sebagainya, tapi hasil tu sebab kita dah tawakal pada Allah, kita serah pada Allah SWT. Yang kata yang baik tu datang pada Allah lah. Okey, jawapan yang sangat bernas. Okey, Kak masih minta maaf sebab mengganggu. Assalamualaikum bang. Boleh tak ada masa free ke sekarang? Boleh. Boleh saya nak tanya satu soalan tak kat abang? Boleh. Boleh. Okey, adakah awak masih menunaikan solat walaupun dalam tekanan? Okay, Assalamualaikum. Kalau pendapat saya, soalan tadi adakah tetap tunaikan solat walaupun dalam keadaan tekanan kan? Kalau pendapat saya, segala apapun tekanan, segala apapun masalah, bagi saya solat adalah penyelesaian untuk hilangkan tekanan. Itulah bagi saya lah. So macam dia beritahu pun, kalau kita ada masalah ke, ada apa-apa problem ke, sebenarnya yang menghilangkan segala problem tu dengan solat lah. Itu pendapat saya lah. Itu saja. Okay. Terima kasih bang. Sama. Jom. Bang. Ya? Boleh tak free tak sekarang? Free je. Boleh tak nak tanya satu soalan? Okay, boleh. Okey, adakah awak percaya bahawa Allah mengampunkan semua dosa jika kita benar-benar bertaubat? Bagi saya, ya. Sebab apa tu? Allah kan Tuhan kita yang Maha Mengampun lagi Maha Mengasihani. Saya rasa kalau kita betul-betul bertaubat dan tidak mengulangi kesilapan kita yang kita pernah buat, Allah akan mengampuni kita punya segala dosa-dosa yang ada. Ya, itu saja. Terima kasih bang. Okay, sama. Assalamualaikum bang. Abang free ke sekarang? Boleh tak saya nak tanya satu soalan? Cakap. Boleh. Okey, adakah awak masih menunaikan solat walaupun dalam keadaan tekanan? Dia depends lah. Kalau dia ikut mood. Kalau dia dalam stres sangat tu, dia maybe tak buat lah. Kalau dah okey sikit tu baru buat. Itu saja. Terima kasih bang. Sama. Okay. Bang, tak masa sikit boleh? Kenapa tu? Nama apa? Nama saya Aiman. Okey, kau siapa? Kos Oh, Sam? Sem 4. Nak tanya sikit boleh? Boleh. Kalau diuji dengan masalah besar, adakah salahkan takdir ataupun percaya ia datang dari Allah? Okey. Nak pandangan Islam ke pandangan Mak Saleh? Tak kisah mana-mana. Okay, kita Islam sebagai lah. Islam kan. Okay. First thing first, kita kena percaya kepada qadar sebab itu ada dalam rukun iman. Okay. Ada dalam rukun iman. Orang Islam perlu mempercayai qadar dan qadar. Okay. So setiap apa yang berlaku dalam hidup kita adalah ditentukan melalui qadar dan qadar. Tetapi perlu kita tahu bahawa apa orang kata, setiap perancangan yang kita buat itu akan hanya ditentukan Allah sahaja. Bang, busy ke sekarang? Tak juga. Macam mana ni? Nak tanya soalan boleh? Soalan boleh. Sebelum tu perkenalkan nama dulu boleh? So nama boleh panggil Faris lah. Faris. Sam apa? Sem 4. Kos? Kos kaunseling. Okay, nak tanya soalan ni. Adakah awak rasa lebih tenang apabila menyerahkan segala urusan kepada Allah berbanding bergantung sepenuhnya kepada manusia? Bagi saya jawab kan, berdasarkan saya punya pendapat. Bagi saya, apa yang jadi ni berdasarkan qadar lah. Kiranya macam benda tu berlaku ada hikmah. Macam contohlah kita kehilangan mak ayah. Benda tu sebagai anak, dia menguatkan diri kita semua.
untuk menguji kita punya kesabaran sebenarnya. Faham? Untuk capai potensi sebenar kita. Itu pendapat saya lah. Okay, terima kasih atas jawapan yang diberikan. Yang tu je. Terima kasih. Okay, itu saja daripada kami. Terima kasih. Bye.